Bolehkah doa mengubah takdir? Jawabnya boleh. Tapi takdir yang mana? Takdir ada dua. Nombor satu dia panggil takdir qada mubram, yang tidak berubah dah, dulu, kini, selamanya. Faham? Contoh, Allah sudah takdirkan umur kita 80 tahun, maka memang 80 tahun meninggal dunia. Walaupun kamu beramal soleh, kamu berdoa panjang umur, tetap 80. Itu dipanggil qada mubram. Ada satu lagi qada muallak. Qada ini dikaitkan dengan amal soleh seperti berdoa dan menghubung silaturahim. Datang dalam hadis, siapa yang menghubung silaturahim, Allah panjangkan umur. Siapa yang berdoa, boleh panjang umur. Ini maksudnya yang boleh berubah ini, qada yang kedua, qada muallak. Tak faham lagi tu, nak faham senang. Satu contoh mesti faham. Kalau tak faham bodoh. Bila mak dia mengandung anak dia dalam perut, okey, Allah kata pada malaikat, uktub umrahu, tulis umur budak ini. Okey, malaikat pun tulislah umur 70. Okey, malaikat akan tulis budak ni nanti dia lahir ke dunia, umur dia 70. Soalan dia, mu tahu tak dia ambil mana 70 tu? Dia call JPN. Kan, dia tengok pada lauh mahfuz. Usia budak yang dalam kandungan mak dia ni 70. Okey. Okey, 70 itu qada muallak. Boleh berubah. Okey. Malaikat tengok dalam lauh mahfuz, kanak-kanak ini 70. Faham? Bila budak ni besar, dia pergi semayang dan sebagainya, dia pergi Mekah, cukup pandailah. Dia berdoa, ya Allah, panjangkan umur aku. Allah makbul. Jadilah umurnya 80. Padahal malaikat tulis 70. Dia mati 80 sebab dia berdoa atau dia menghubung silaturahim. Ada kakak dia seorang lama, dia balah, dia pergi jumpa semula di Melaka, baik semula. Allah tambah 10 tahun, tulis 70, rupanya dah jadi 80. 80 itu qada mubram. Dalam ilmu Allah tidak berubah, dulu, kini, selamanya. Jadi masa malaikat ambil umur budak tu 70, tulis sisi Allah 80. Jelas lagi? Lebih pada tu jangan masuk campur, itu urusan qada dan qadar. Okey?